Geng, korang pernah tengok tak kedai kecil tepi jalan, papan tanda pun dah luntur, lampu kedai berkelip-kelip macam lampu disko rosak. Barang dalam kedai tu sama je macam kedai lain. Gula, garam, Maggi, rokok, sabun muka. Tapi pelik geng, orang keluar masuk tak henti-henti. Siap ada kereta besar parking tepi jalan. Taukid kedai tu steady je. Setiap kali ada orang datang beli barang, dia senyum je sambil tolak plastik ke bawah kaunter. Orang beli Maggi sekotak dapat bonus, tak nampak. Orang beli air botol dapat ekstra, bawah meja. Yang kelakarnya geng, kalau orang tanya bos, ni kenapa ramai customer datang? Apa rahsia kedai ni laku keras? Dia jawab, alah, saya ni menagih ikhlas je. Rezeki jangan ditolak. Ikhlas konon. Padahal dagang kaunter tu lagi meriah dari pasar malam. Tapi bila nampak ada lori polis lalu depan kedai, Tauki ni terus duduk tegak. Tangan dah siap lipat, muka buat-buat kira duit shilling. Dalam hati dah berdoa, jangan singgah. Geng, bisnes tu biar bersih. Untung tak banyak tak apa. Janji mana boleh tidur lena. Jangan untung sekejap, tapi mimpi pun kena kejar. Yang tahu je tahu.